Ramai orang simpan emas ini, tapi tahu tak tuan-puan apa faktor sebenarnya buatkan simpanan emas ini untung? Yang pertama tuan-puan, emas ni ada nilai kekal tuan-puan. Walaupun ekonomi goncang tuan-puan, nilainya tetap stabil. Yang kedua tuan-puan, emas ni ada perlindungan inflasi. Bila harga barang naik tuan-puan, nilai emas pun meningkat. Dan yang ketiga tuan-puan, emas ni bantu kita pelbagaikan pelaburan. Kalau saham jatuh tuan-puan, emas boleh seimbangkan portfolio kewangan kita tuan-puan. Keempat tuan-puan, emas ni sentiasa ada permintaan tinggi. Industri, perhiasan, teknologi semuanya perlukan emas tuan-puan. Maksudnya tuan-puan, bila masa pun perlukan duit, emas mudah dijual. Yang kelima tuan-puan, emas ni tiada risiko kebangkrapan. Simpan di bank boleh diterkesan dengan masalah institut, tapi emas fizikal tetap milik kita tuan-puan. Dan yang keenam tuan-puan, emas ni mudah alih dalam bentuk barang kemas, gold bar ataupun dinar, mudah dibawa dan disimpan. Sebab itulah emas ni bukannya sekadar simpanan, tapi aset perlindungan kekayaan jangka panjang tuan-puan. Simpan emas ni tuan-puan bermakna kita sedang bina benteng kewangan sendiri tuan-puan. Jadi tuan-puan dah jelaskan penjelasan saya. Jadi kalau tuan-puan berminat untuk simpanan emas, tuan-puan boleh tengok video yang saya pin di bio saya, ataupun tuan-puan boleh tekan link di bio saya untuk mulakan tabungan emas. Semoga bermanfaat.